Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Ali, Pengetua SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Said, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Semadah. Saya Puan Faridah binti Haji Husin, Penolong Kanan Pentadbiran Semadah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi semua warga Semadah. Semoga semua berbahagia di Hari Raya. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Semadah. Tahun ini merupakan tahun terakhir saya akan menyambut Aidilfitri di Semadah. Oleh itu, saya ingin berpesan kepada guru-guru, berkhidmatlah dengan lebih cemerlang dan berwibawa. Pada pelajar-pelajar, jangan lupa teruskan menuntut ilmu dan mencapai kejayaan yang cemerlang. Moga Syawal kali ini dapat meleraikan yang kusut, merapatkan yang renggang, berdekat dengan jauh. Moga persahabatan kita akan kekal selamanya. Jadi, apakah tema dan ataupun warna baju raya Ustazah untuk tahun ni? Ustazah lah. Okey, warna tema Ustazah warna merun. Warna yang popular untuk tahun ni lah kan? Okey. Ustazah Madiha? Tahun ni kita pakai warna ash blue. Banyak baju, tapi tema pada raya pertama warna burgundy lah. Hitam, lilac. Apa je tema tahun ni? Olive green. Kami memilih warna olive green, hijau olive. Anak-anak saya memilih hijau emerald. Tahun ni saya warna emerald. Saya pula memang tak ada tema lah untuk setiap tahun. Ikut je warna apa-apa yang ada. Saya ada baju raya berbagai warna. Tak ada yang spesifik. Kalau nak suruh saya pakai hitam, saya ada hitam. Nak suruh pakai pink, saya ada pink. Nak suruh pakai krim, saya ada krim. Dan semua colour ada. Juadah yang wajib, yang tiap-tiap tahun mesti kena ada dekat rumah. Juadah hari raya, lontong lah, lontong dan nasi berlauk. Nasi berlauk. Tak lain dan tak bukan ketupat dan buah kacang. Termasuklah rendangnya sekali. Buah kacang, itu pun. Ini tak ada lain, lemang dan rendang. Yang wajib ada, yang pertama lemang. Lemang wajib ada. Dan yang kedua rendang. Ini rendang daging. Mestinya lah lemang, rendang dan juga buah kacang. Itu adalah menu wajib setiap tahun. Makanan yang menjadi pilihan saya ialah ketupat. Menu wajib yang saya akan masak setiap kali hari raya ialah laksa Kedah dan juga ketupat palas Kedah bersama rendang hitam rombau. Tapi kalau balik Kedah, lain sikit lah. Antara yang paling special dia ketupat panas, cicah dengan gulai daging. Gulai tu kari ya, bukan masak dalam nasi tapi gulai tu adalah kari. Sedap tu. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua warga Semadah, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. maaf zahir dan batin. Kami warga Semadah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.